nak dapat free smiggle. Kalian nak tahu ke macam mana nak dapat free smiggle? Tengok video ini sampai habis. Kalau tahu, jom tengok. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Amani Zahira. Okey. Welcome back to our channel. YouTuber channel nombor 1 di Malaysia. Nebang Ustaz di Malaysia. Nombor 1 tau. Nombor 1. Nombor 1. Sebelum kita teruskan video ni, jangan lupa subscribe. Tunggu ni masak. Tamat rasanya untuk subscribe. Okey kawan, hari ni kita ada semua trigger ni. Kita ada squishy, sticker, pencil box, fluffy set, and squishy 1, 2, 3, 4, 5, 6 squishy. Wow! Tapi hari ni kawan-kawan, kita tak nak cerita pasal squishy. Kita tak nak cerita pasal pencil case. Kita tak nak cerita pasal sticker book. Kita nak cerita pasal fluffy set sebab fluffy sand bahan pertama yang kita orang jumpa. Yang baru ya. Okey, ini fluffy sand. Kita nak cerita pasal fluffy sand. Fluffy sand ya kawan. Tengok. Alah, ni macam edo tapi macam pasir-pasir sikit. Dan nama dia sand pasir lah. Kalau ada fluffy dekat sand ni, maknanya dah jadi macam Play-Doh. Tapi yang ni bukan macam Play-Doh sangat. Jadi amal ni, kita kena simpan semua ni kecuali fluffy sand. Alah. Sebab kita nak unboxing fluffy sand je. Okey. Yang barang-barang tunggu keesokan harinya. Okey. Yang barang-barang letak dalam beg. Balik. Banyak. Banyak minggu dalam bilik ayah. Ini Amaninya. Ini Zahira. Ayah simpan semua. Semua free. Yang ni Zahira nak pakai tahun depan. Kita letak tepi. Sebelum kita teruskan video ni, Amani nak ajar cara beli stiker. Okey kawan-kawan, belakang main Zahira ni ada stiker. Jom kita masuk. Kawan-kawan, cara ni paling smart untuk beli smiggle. Pertama, kumpul duit. Lepas tu, kumpul duit banyak-banyak lagi. Sampai banyak-banyak. Kawan-kawan, banyak sangat duit ni. Kawan-kawan, kita kena bijak menabung. Kumpul duit belanja sekolah. Sehari RM2. Kali 30 hari, RM62. Jadi kita dapat dah beli smiggle. Lagi satu kawan-kawan, kita kena bijak. Jangan berlaku pembaziran. Kita nak beli smiggle, beli waktu promotion je. Jangan beli masa mahal. Barulah jimat duit. Betul tu kawan-kawan. Kita beli waktu sale je. Barulah dapat beli smiggle murah. Jangan beli waktu mahal je. Nanti duit tak cukup nak beli makanan, nak beli baju, apa. Ingat pesan Amani dan Zahira. Lepas tu kalau nak beli, minta izin ibu bapa. Kalau ibu bapa bagi, baru beli. Betul. Macam Zahira beli fluffy sand ni, guna duit sendiri.
Lepas tu Abang ni beli waktu sale 30%. Barulah dapat stiker banyak-banyak. Bijak tak bantu saya? Bijak. Betul. Apalah kau nipin? Kakak, jadi saya apa kak? Kalau nak aku pun ada duit. Kawan. Kawan selalu tanya beli kawan ni. Yang utamanya, mestilah utama. Belakang ni kan utama. Mestilah utama. Okeylah Mak ni. Kita jangan buang masa, kita buka fluffy ni. Kakak, tujuan pertama Amani Zaira nak beli fluffy set ni. Sebab Amani Zaira nak tahu macam mana dia orang buat fluffy set ni. Bila kita dah tahu, kita buat sendiri. Kawan, video slime kita dah jadi. Ni baru betul original. Masa kita buat slime tu, kita nak jalan buat. Jadi kawan, kita jimat lah duit tak payah beli slime. Dan kita buat, kita boleh jual tak orang sekolah. Bila kita jual slime, kaya. Kita tak ada syukri. Kurang ada masalah ada syukri. Banyak duit. Terima kasih tu bagi duit. Okey kawan-kawan, kita nak buka sekarang. Kasih dulu. Subscribe bawah. Jangan lupa picit tombol loceng. Apa lagi kita buka sekarang? Okey, kalau tak kuat pun 2 jari. Tengok ni. Kawan beli waktu sale tau, murah. Jangan beli waktu mahal. Nanti saya suka duit dah pula. Nak beli. Dah pergi sana tak jadi nak beli. Ada sen yang kat sini. Cuba ni rasa. Sekarang Zaira buka ya. Amani warna pink, Zaira warna purple. Wow. Sekejap, kita letak. Wow. Kakak. Wow, macam slime. Alah, ni macam stick. Tak jatuh pun kakak. Ni macam slime. Tak jatuh pun kawan-kawan. Jom kita buat bentuk. Ni lambut. Wow. Macam slime. Kawan, jangan risau. Fluffy set ni selamat untuk kita main. Tapi jangan bagi Aisyah Risha ke. Nanti diorang makan. Jangan bagi baby. Tengok dia tulis under 3 years do not to play. Bau. Busuk. Okeylah kawan-kawan, kita nak keluarkan semua. Tapi kita nak dulang. Buat cancel tak? Saya nak buat cancel. Benda ni sangat stretchy. Tengok. Walaupun melekat, tapi tak melekat kat tangan. Jom kita buat. Okey. Dia tak melekat kat meja. Lepas ni, Amani dan Zaira nak buat sendiri. Okey, kita potong ya kawan. Tak boleh potong. Okey kawan-kawan, kita dah zoom lagi dekat. Kita kena bagi rata ni dulu, baru boleh buat dalam. Banyak kawan. Tak rugi beli speaker. Kalau Zaira suka penuh. 1, 2, 3. Tajam. Fluffy set ni kita boleh buat macam-macam. Okey, Zahira nak buat bentuk letak, ni nak buat kesel lagi sekali. Okay. Zahira nak buat ikut bentuk. Kawan-kawan, apa lagi? Tepuk. You have to be shine. Tepuk. Kawan, main-main lah
Zahira siapkan kerja sekolah. Wow! Kawan-kawan tak boleh kat tangan. Tunggu dia punya pasir je melekat kat tangan. Kalau kita pakai dia macam sejuk, lembut. Tak boleh kek pun. Tidak jatuh. Kawan-kawan, Abang ni minum pisau water cake yang kek hari tu. Kek subscriber. Wow! Tapi Zahira guna yang lama. Alang-alang tengok tu sambil-sambil tu sambil nak subscribe. So jangan lupa subscribe guys kat YouTube Amani dan juga Zahira. So subscribe sekarang Amani dan juga Zahira. Kawan-kawan dah tengok tak video apa ni buat slime. Gambar slime tu cabut cermin dia. Dah siap. Cepat potong. Let's go slow. Yeah. Kawan-kawan nak follow Instagram Amani Zahira kan? Jangan lupa follow abang kat Amani Zahira. Siapa kawan? Ismail Zani. Ismail Zani baik. Tapi dia selalu sibuk lah. Dia show sana, dia beli sana, dia beli sini. Ya. Ya. Bayar. Apa? Kalau kalian nak belajar buat slide, tengok video slide tau. Yang kelima kita ada sendok. Yang keenam kita ada mangkuk. Pada fluffy sand ni, komen dekat bawah. Sekarang, okeylah kawan-kawan. Langsung main ni. Jangan subscribe, like, comment, follow Instagram and follow Facebook. Saya Allah, saya Nabi, saya Bu, saya Ayah, saya semua. Saya Aziz Family juga. Bye. Ingat pesan Amani Zahira. Beli waktu promotion je tau. Ini Amaninya. Ini Zahira. Jangan balik. Kenapa semakin banyak Amani punya? Ingat tau promotion je tau. Kawan-kawan kita nak beli ni. Tapi tunggu ada promotion. Paksa je. Jangan lupa subscribe YouTube saya. Amani Zahira. Okey. Jangan lupa subscribe YouTube saya. Amani Zahira. Okey, bye. Jangan lupa subscribe YouTube saya. Amani Zahira. Okey, bye.